Hai semua, selamat datang ke kuis campur jadi apa, kuis yang tak ikut fizik, tak ikut biologi, dan kadang-kadang tak ikut logik langsung. Dalam video ni, kita campurkan dua benda, dan tengok apa jadi, walaupun kadang-kadang otak pun gagal. Sedia untuk sakit kepala yang fun. Okey, jom mula sebelum otak saya sendiri crash. Soalan 1. Kalau kerusi dicampur dengan air, jadi apa? Jawapannya ialah kerusi basah. Sebab kerusi tak reti berenang. Soalan 2. Kereta dan minyak, jadi apa? Jawapannya ialah kereta bergerak. Sama macam kita tambah kopi sama dengan hidup balik. Soalan 3. Sudu tambah nasi sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah sudu bekerja keras. Overtime. Soalan 4. Air tambah ais sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah air sejuk. Plot twist? Memang tak. Soalan 5. Beg sekolah tambah buku sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah beg berat. Punca utama murid jadi hal kecil. Soalan 6. Meja tambah makanan sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah meja makan. Walaupun sebenarnya meja tak makan. Soalan 7. Tangan tambah sabun sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah tangan bersih. COVID dulu ajar benda ni banyak kali. Soalan 8. Kasut tambah hujan sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah kasut basah. Dan bau pelik muncul 3 hari kemudian. Soalan 9. Lampu tambah elektrik sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah lampu menyala. Kalau tak menyala, itu lampu murung. Soalan 10. Baju tambah pengering sama dengan jadi apa? Jawapannya ialah baju kering. Plot twist, baju hilang kalau jiran pinjam. Dan itu dia, 10 soalan campur-campur yang buat otak terkejut, tapi hati terhibur. Nak lagi? Campur je apa-apa? Tulis 2 benda random di komen, nanti saya campurkan. Kalau hasilnya pelik, itu memang tujuan kita. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.